Assalamualaikum. Kembali kita ke musim kedua Kaki Trailer. Saya Arni Syasha, host terbaru anda musim kedua. Bersama saya di sini Nani. So Nani, hari ni kita nak buat reaction trailer movie apa? Movie Jeng Jeng Jeng, Malam Terlarang. Korang rasa kenapa filem ni tajuk Malam Terlarang? Kalau korang nak tahu, jom kita saksikan sama-sama trailer ini sekarang. Malam tu, keluarga kami dikacau sesuatu. Dan semuanya bermula di situ. Jasa nilai Seperti semua sedia maklum, 7 bulan lepas tragedi menimpa keluarga kami. Saya kini lebih bersemangat untuk berjuang. Dengki orang ni, kau dah berakal macam ni. Ayah. Anu ni tak pelik ke? Kak Safa mati macam tu je. Macam mana kalau Kak Safa tak tenang? Bila iblis berbisik, yang hina pun boleh jadi mulia. Apa jadi? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ada benda yang tak kena dengan pangkin tu, bang. Dalam dunia ni, manusia lagi hantu daripada hantu. Tengok ni. Ni bukan... Okay, kita dah tengok tadi trailer Malam Terlarang. So basically cerita ni pasal seorang gadis yang berusia 18 tahun yang dilanda kesedihan after kakak dia meninggal. And lepas Dia kakak rasa macam sesuatu tak kena. ya, lepas dia kakak dia dah meninggal tu, dia rasa something yang tak kena dalam family dia dekat rumah dia. Ada macam gangguan-gangguan aneh. Lepas tu selalu berlaku dekat dalam rumah tu. Okay, apa perasaan first kali tengok trailer tadi, Nani? Macam Nani boleh rasa, Nani bercakap, filem ni will go mind-blowing. Okay, lagi. Mind-blowing. Lepas tu rasa macam, kenapa mind-blowing? Sebab ada The Arifin ada. Faham. Tak ada, okay. Tak, tapi sebenarnya trailer dia pun dia nampak macam best gila. Ya, trailer dia walaupun short, dia interesting untuk tengok, tak boring lah. So first pun keluar trailer tu macam banyak gory, lepas tu tunjuk hantu tu. Ada terkejut, ada scene yang macam trailer dia pun dah macam terkejut. Apa Trailer dia pun dah kan? takut. And Syasha rasa worth it sangat untuk pergi tengok. And banyak juga pelakon-pelakon yang Syasha nampak bagus-bagus kat dalam tu. Macam one and only Zul Arifin. Siapa je tak nak tengok Zul Arifin kan? Mestilah sanggup beli tiket nak tengok dia je. And cerita tu juga. Ya. Okay, untuk Syasha Abdul pula, Syasha rasa looking forward nak tengok dia dekat berlakon dalam filem, sebab dia jarang berlakon dalam filem kan. Lagi berlakon dalam filem yang besar macam ni, yang ada pelakon-pelakon yang besar macam Zul Arifin, Sofia Jin. So memang Syasha looking forward untuk tengok dia berlakon dalam cerita hantu ni. So macam mana bagi Syasha dengan sinematografi dia? Dia punya camera movement semua nampak cantik, nampak elok, nampak sharp. Dia cantik Angle gila. dia
Okay, itu saja reaction kita orang after tengok trailer Malam Terlarang. So, kalau korang nak tengok movie Malam Terlarang, boleh tengok di Pawagam berdekatan anda pada 30 Oktober ini 2025. Jangan lupa tengok. Bye!